Man ana laulaku. Kampung ini adalah kampung, namanya Kampung Peredan, atau nama lama dia Kampung Bukit Datuk. Kedudukan dia adalah paling hujung dalam daerah Melaka Tengah yang mana bersepadan dengan Yasin. Jadi kalau kampung ini dulu memang susahlah untuk dihubungi kan. Dulu tak ada jalan raya, yang ada pun jalan-jalan di antara pokok-pokok getah, jalan-jalan ladang kan. Tapi alhamdulillah dari masa ke semasa, tahun demi tahun, kampung ini telah pun menjadi kampung yang lengkap dengan infrastrukturnya. Semuanya ada di kampung ini. Dan baru-baru ini juga telah dibina jalan baru antara Tiang 2 ke Lebuh KMJ juga. Itu memudahkan perjalanan. Walaupun ini merupakan kampung tradisional, tetapi Majlis Badan Raya Melaka Bersejarah terus juga memberi perkhidmatan kan, seperti perkhidmatan CSR, perkhidmatan gotong royong kan. Dan mungkin yang orang tak tahu, MBMB ini membayar semua bil lampu-lampu jalan dalam kampung ini. Walaupun kebanyakan daripada rumah tradisional ni bukanlah membayar cukai kan. Semoga MBMB terus melakar nama di peringkat nasional maupun peringkat antarabangsa.